Hai, Assalamualaikum semua. Kali ni segmen Pod FYP nak bawakan kepada anda satu tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi di Kuantan, iaitu Petroscience. Sebenarnya Petroscience ini terletak di dalam Perpustakaan Awam Negeri Pahang di Kuantan, Pahang. Petroscience ini dibuka untuk semua orang. Dibuka pada hari Selasa hingga hari Sabtu pada pukul 9 pagi hingga 5 petang. Ditutup pada hari Ahad dan Isnin dan juga cuti umum. Jangan risau sebab apa? Masuk adalah percuma. Pelbagai aktiviti menarik ada dalam Petroscience ni tau. Khasnya untuk anak-anak yang sangat suka mengenali dunia sains, teknologi, seni reka, matematik dan kejuruteraan. Sambil berjalan, kita boleh bermain juga santai-santai tapi penuh dengan informasi baru untuk anak-anak yang datang ke sini. Bukan anak-anak saja. Tengok ni, ibu bapa pun terhibur tau masuk dalam Petroscience. Tengok ni, ada Formula One. Ini antara simulasi panduan kereta Formula One. Dan tapi kalau nak bawa simulasi Formula One ni, kena tengok juga ketinggian. Kena ukur dulu ketinggian, baru boleh pandu simulasi kereta Formula One ni. Bukan itu saja, banyak lagi info berkaitan dengan sains. Seperti jenis-jenis planet, ada yang tahu pasal bumi, nak tahu pasal Jupiter dan pelbagai lagi planet lah. Dan info berkaitan dengan peluang kerjaya bersama Petronas dan macam-macam lagi pun ada dekat sini. Jadi, apa tunggu lagi? Jomlah datang ke Petroscience di Perpustakaan Awam Negeri Pahang.